Kalau lately ni korang rasa macam hidup korang autopilot, otak kabur, badan rasa tak tenang dan tak refresh. So itu bukan tanda malas korang. Itu ialah tanda-tanda burnout. 1 daripada 4 mengalaminya tanpa sedar. So jom aku share dengan korang 5 cara tangani burnout dengan cara lebih efektif. Let's go! Pertama, brisk walk 20-30 minit. Boleh turunkan kortisol 15 hingga 20%. Hormon stres tu, kajian American Psychological Association mendapati aktiviti senaman ringan aerobik yang macam ni boleh menurunkan hormon stres dengan kadar yang baik. Jalan laju di taman 20 hingga 30 minit boleh bantu clearkan mental fog dan boleh tingkatkan hormon endorfin. Secara tak langsung, boleh reset mood. Burnout pun boleh berkurangan jika badan selalu bergerak. Kedua, teknik pernafasan 4-6. Stabilkan sistem saraf. 4-6 ni maknanya nafas 4 saat masuk, 6 saat keluar. Kajian Stanford menunjukkan teknik ni boleh mengaktifkan parasympathetic system. Dia boleh menurunkan kadar degupan jantung 10 hingga 15% dalam tempoh beberapa minit je. Bila saraf tenang, kepala pun mula jernih. Ketiga, digital detox 15 hingga 30 minit sehari. Burnout moden paling banyak datang daripada overstimulation. Kajian menunjukkan penggunaan skrin berlebihan boleh meningkatkan burnout sehingga 70%. Off phone tu sekejap korang. Bagi otak tu rehat daripada masuk info yang macam-macam dan tak berhenti-henti. Keempat, boundaries. Belajar cakap tidak. Burnout bukan datang daripada sebab kerja je semata-mata je korang. 60% kes burnout ni datang daripada sebab overcommit. Benda yang dah tak larat kita pikul pun, kita tetap juga buat. Set batas. Masa kerja, masa rehat dan masa untuk diri sendiri korang. Kelima, rehat spiritual. Zikir, doa dan refleksi diri. Kajian Journal of Religion and Health mendapati bahawa spiritual ni boleh bantu menurunkan stres sehingga 43% tau korang. Duduk sekejap, tarik nafas, sebut nama Allah perlahan sehingga terasa dalam lubuk hati. Bila hati kembali tenang, emosi jadi lebih stabil, insya-Allah burnout tu akan hilang perlahan. Burnout ni bukan satu kelemahan korang. Ini macam alarm yang Allah bagi untuk kita ingat. Urus diri dulu, urus jiwa. Bertenang. InsyaAllah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Pelan-pelan, jaga diri dan ingat keupayaan kita yang mana kita boleh sanggup mampu pikul insyaAllah. So korang, jom brisk walk lagi. Jangan malas now. Let's go. Jangan lupa check showcase. Kat situ aku dah filter macam-macam produk yang baik dan bagus untuk exercise, brisk walk, kesihatan dan macam-macam lagi. So jangan lupa check it out. Untuk korang yang masih belum follow aku jemput untuk korang mengaktifkan kelima-lima butang di sebelah kanan. Tekan butang tambah, kita boleh bersahabat dan aku boleh kongsikan lebih banyak tips-tips yang menarik tentang kesihatan. Jom!